kehidupan yang kita ambil mudah. Kita makan bersama, kita hidup aman bersama, kita beraya bersama. Kita mendalami budaya yang bermacam dan berbeza. Sememangnya kita pelbagai, tapi kita satu keluarga, satu bangsa yang berpadu dalam kasih dengan satu takdir yang dikongsi. Agama dan bangsa tidak menjadi penghadang tali persahabatan dan kekeluargaan kita. Inilah budaya kita dari dulu sehingga kini. Kita mahu ini berkekalan untuk selamanya. Namun, ada yang dari seberang berfikir tanah ini mereka yang punya. Hakikat bahawa negara ini adalah tanah Melayu. Tanah Melayu. Minyak dan gas kita menjadi deposit tetap mereka. Kerana nak kepada kawasan minyak, supaya saya dapat usahakan cari gali minyak untuk tabung UMNO. Mereka lupa Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia bersama dan seharusnya menjadi rakan kongsi yang sama rata. 1963 antara Persetujuan Tanah Melayu, United Kingdom, Sabah, Sarawak sampai Singapura hendaklah dinamakan Malaysia. Walaupun sumber asli kita melimpah, Sabah masih yang termiskin. Infrastruktur yang jauh ketinggalan. Agama dan bangsa dijadikan alat untuk memecah dan memerintah. Alat mereka untuk terus mengeksploitasi kita. Kita tidak akan membiarkan mereka menjayakan walaupun keperbagaian kaum di negeri Sabah, tapi ikatan perpaduan masih kental walaupun hambatan media sosial. Sekarang, bangkit anak Sabah. Tiba masanya untuk kita bersuara. Anak cucu kita, generasi muda sedang menanti. Menanti kita untuk memulihkan sumber asli tanah ini. Menanti kita memelihara cara hidup tanah ini. Menanti kita berjuang untuk hak-hak Sabah. Seluruh Malaysia sedang menanti. Menanti Sabah untuk memimpin jalan ke arah Malaysia baru. Satu negara untuk semua. Tidak kira kepercayaan, warna kulit atau status sosial. Tanpa ragu, Sabah akan bersuara. Bersuara dengan lantang. Kita pilih untuk berdiri untuk hak Sabah. Kita pilih untuk berdiri untuk keadilan, integriti dan saksama. Kita pilih untuk berdiri untuk kesatuan dalam kepelbagaian. Mari kita berdiri untuk semua orang Sabah. Mari bangsa Sentosa berdiri untuk tanah kita. Sejauh mana kita melangkah, inilah rumah kita. Di sinilah keluarga kita. Malaysia, tanah airku. Kita ini nak membina sebuah negara, bukan membina bangsa, bukan membina satu agama. Kita membina berbagai bangsa untuk maju ke depan. Kita kena melihat belanjawan harus diguna pakai sebagai membina negara. Nation building, not building a race, not building a religion. This is the way forward for the country yang ada.